Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تم لنا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli tentang kuasa masjid. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan tajuk kita pagi ini ialah American Malaysia on reciprocal trade, iaitu ART 2025. Tajuk ini mendapat perhatian ramai orang dan macam-macam kita jumpa. Maka pagi ini kita nak bincang pertama, kedudukan tajuk ini dari sudut maqasid syariah dalam konteks kajian eskatologi. Yang kedua, kita nak tengok juga dari segi fiqhul waqi', reality, dan juga fiqhul ma'alat, kebarangkalian. Terutama kita nak tengok ialah apa yang diambil keputusan oleh Perdana Menteri kita ini, bagaimana kedudukannya sesuai dengan hadis-hadis dan juga perkhabaran-perkhabaran akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah SAW, sehinggalah kita boleh mengambil suatu sikap dan tindakan yang sepatutnya untuk membantu negara dalam berdepan dengan keadaan ini. Secara ringkas, saya kata American Malaysia on reciprocal trade ini, dia sebenarnya perang tarif yang dicadangkan oleh ataupun yang dijalankan oleh Trump itu sendiri ke atas negara-negara yang ada hubungan dagang dengan Amerika sebagai suatu strategi perang dan menggunakan senjata ekonomi. Dan dalam banyak-banyak ulasan yang saya baca, maka ada satu ulasan yang sangat baik. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan boleh pergi dekat, saya tak sempat nak baca semua ni, boleh pergi tempat laman web bacalahmalaysia.my. Maksudnya laman web ni laman web rasmi, di mana profesor yang menulis tentang pandangan ini ialah Profesor Ajung di Universiti Teknologi Petronas, dan dia ini perunding kanan di Global Asia Consulting. Jadi orang yang ada kepakaran dalam bidang yang dia ulas. Cuma kita ni nak ulas apa? Kita nak tengok ulasan-ulasan mereka tu dari sudut panduan syariat dan memahami kedudukannya. Jadi pagi ini minta maaf lah, suara saya baru ni 2 hari lah, 3 hari saya cuti sebab
kena batuk sih. Jadi hari ini okeylah kuliah kali ini, pagi ini kuliah pertama untuk selepas bercuti. Baik. Jadi secara kesimpulan dia bagi macam ni. Saya tak baca mukadimah lah, kesimpulan panjang. Tapi bagus ni, tuan-tuan boleh baca. Dia kata tajuk dia pada pandangan dia, perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika ni tak ubah seumpama undang-undang Malaysia secara automatik. Itu kesannya. Jadi dia bukan sekadar perjanjian ekonomi, tetapi dia ada juga kesan politik. Jadi kesimpulannya, diplomasi sebagai keseimbangan. Boleh guna diplomasi sebagai keseimbangan dan bukan ketaatan. Di mana perjanjian Malaysia Amerika ini bukan kemenangan mutlak atau kegagalan total. Ia merupakan keseimbangan sementara di bawah tekanan. Ini betul, istilah yang tepat. Bila saya cek dan kaji, tengok tajuk ni tajuk besar, kita study berbagai sudut, betul ni. Perjanjian ini adalah untuk mencari titik keseimbangan sementara di bawah tekanan. Jadi bukan boleh anggap benda kekal. Kenapa kita buat? Kerana ada tekanan. Ia menggambarkan bagaimana ekonomi kita yang bersaiz sederhana sedang menelusuri persaingan kuasa besar melalui perjanjian yang boleh dikuatkuasakan secara politik tetapi boleh dibatalkan secara undang-undang. Jadi Malaysia pada beliau perlu melihat ART 2025 ni sebagai langkah politik sementara, bukan komitmen kekal. Tempoh untuk dia sekadar tempoh untuk menarik pelaburan saja, memodernkan industri dan mengukuhkan perpaduan Asia. Jadi pada beliau diplomasi seharusnya menjadi alat keseimbangan Malaysia, tetapi bukanlah sebagai lambang ketaatan kepada Amerika. Jadi sahabat-sahabat yang Allah, tuan-tuan semua, itu antara benar. Dan dia highlight satu ayat, dia kata dari segi undang-undang perjanjian ini bukanlah perjanjian perundangan, bukan treaty, tetapi perjanjian eksekutif. Dia bersifat politik dan bukan statutory. Ini bermakna mana-mana Presiden Amerika boleh meminda atau membatalnya tanpa kelulusan legislatif di peringkat negara mereka. Walaupun begitu, Malaysia tetap mengambilnya secara serius. Amerika Syarikat bersetuju mengekalkan hak tarif 19%. Itulah sebenarnya tekanan daripada 25% yang dikenakan ke atas kita sebelum ini. Jadi bolehlah kita kekalkan setakat 19%, itu pun sebenarnya tinggi. Di sebalik itu kita diberi pengecualian terhadap 1,711 produk Malaysia dalam sektor elektronik, getah dan derivatif sawit. Jadi sebagai balasan kepada Amerika, Malaysia berjanji memberi akses pasaran lebih luas untuk barangan Amerika, kerjasama dalam perdagangan digital dan mineral kritikal, serta penyelesaian peraturan dalam sektor-sektor utama. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bacalah sendiri nanti benda ini, tuan-tuan akan dapati bahawa kita dipaksa. Itu hakikat. Dan bagaimana kita kalau menolak terus, ataupun adakah kita nak menyokong terus. Jadi secara realiti kita sebenarnya berdapat dengan suatu tekanan yang mana Trump ini, tuan-tuan sekalian, dia tak ubah orang yang cuba memaksa dunia. Perangai dia ni betul-betul perangai dajjal.
Saya sebut terang, betul-betul Perangai Dajjal. Dia hadir. Cuma saya tak baca semua lah. Saya tak baca semua ni sebab panjang, tak sempat masa. Saya cuma nak habiskan dalam masa 45 minit saja. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya simpulkan tentang sikap sebenar kita kena faham. Dia panggil realiti perjanjian ini dulu. Lepas tu last kali saya akan cerita bagaimana prinsip Islam. Jadi secara ringkas, perjanjian yang kita tanda tangani pada 26 baru ni, 26 bulan 10 2025 ni, sebenarnya dia gambaran kepada realiti Malaysia yang terpaksa menerima tekanan kerana dengan baik-baik mengikut rekod tahun 2024, Amerika Syarikat ni adalah rakan dagang ketiga terbesar Malaysia. Jadi kita bergantung, dagangan kita banyak bergantung dengan dia, sehingga berjumlah 324.91 bilion Malaysia. Jadi menyamai 11.3% dari total perniagaan. Maka benda ini diguna untuk memberi kejutan tarif yang memang memberi kesan kepada kita. Baik tuan-tuan sekalian, kita masuk di situ ilmu eskatologi dulu. Boleh? Baik. Yang pertama, kita kena terima satu hakikat. Nabi sudah jelaskan kepada kita, realiti umat Islam ini dia akan melalui 5 fasa, dan yang keenam setelah datangnya Al-Mahdi. Jadi benda ni kita dah sebut dah dulu pun. Kita sekarang berada di fasa kelima. Dalam satu hadis yang disebut oleh Nabi, di mana fasa pertama zaman Nabi lah, zaman Nabi hidup, itu dipanggil fasa kenabian rahmah. Fasa kedua fasa khilafah, iaitu khulafah Rasyidin. Kemudian fasa ketiga pemerintah beralih kepada sistem raja di zaman Umayyah sehingga Abbasiyah. Kemudian selepas itu bertukar menjadi imarah. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi dalam 4 fasa itu, nubuwah, khilafah, mulkan, dan kemudian imarah, ke semua fasa itu ada rahmah. 4 fasa itu. Dan bermula tahun 1258 atau 656 Hijrah, umat berubah menjadi mula masuk zaman berebut kuasa dan menggigit sama sendiri. Yang ini dipanggil fasa kelima, yang disebut oleh Nabi sebagai summa yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian mereka saling menggigit sesama mereka selepas tahun 656 Hijrah, tuan-tuan sekalian, iaitu tahun 1258 sampai ke zaman kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok 1258 sekarang 1447, maka Nabi kata apa yang ada pada zaman ini? Perangai kita tak percaya sama sendiri, berebut kuasa sama sendiri. Dan sungguh itu suasana yang berlaku. Hatta kita tengok di kalangan kita, bila timbul isu tarif ni, saya kena menaik banyak sikit. Kita tak boleh nak sepakat lagi. Masih lagi kita mengulas benda ini dari sudut kepuakan dan aliran parti masing-masing. Itu rugi kita. Okey, sepatutnya kita boleh sepakat. Benda ni bukan benda parti ni, benda tekanan daripada Dajjal kepada pemimpin negara kita. Sama ada kita setuju tak setuju dengan pemimpin kita, dia pun berdepan dengan tekanan. Itu keadaan yang berlaku. Maka Nabi kata, pada saat ini fa'alikum bil jihad, kita kena buat jihad. Jadi nanti saya sebutlah jihad kita di kemudian di akhir nanti. Dan sebaik-baik jihad kita zaman ini arba.
Nabi sebut fa'alaikum bil jihad. Ini cadangan Nabi. Kita kena berjihad, bangun bersama, mengenangani bersama. Wa ana afdal jihadikum, dan seafdal jihad kamu pada waktu ini. Nabi sebut apa? Ar-riba, bertahan. Jadi ini Nabi dah bagi solusi. Zaman himar ni, zaman kaldai ni, dia panggil kita kena bertahan. Tak apalah, saya sebut teruslah. Untuk nak berdepan dengan cabaran ini, tekanan perjanjian ini, umat kena buat ubah sikap, iaitu bertahan dalam perkara-perkara yang kalau boleh kita tak ambil, jangan ambil. Berpada dengan setakat apa yang kita perlu saja. Jadi contoh ya tuan-tuan, contoh. Kalau dulu kita pernah buat boykot ketika satu masa sebab marah kepada Israel, sampai kita tak pergi Starbucks, sampai tutup Starbucks. Ya? Betul tak? Sampai tutup Starbucks. Maknanya kita boleh bertahan, berjaya. Dengan sebab kita bertahan, tiba-tiba lahir kafe-kafe orang Islam, lahir Naskin dan sebagainya. Itulah benda yang kita kena buat. Maka di antara benda yang kita kena bertahan sekarang ni ialah, kalau kata kita nak buat rumah, jangan fikir nak buat besar-besar. Jangan fikir nak ambil hutang banyak-banyak. Itulah, kalau fikir banyak, kita bantu orang-orang lain, jangan fikir diri kita saja. Maknanya kita bantu sebab ini, sekarang ni ramai orang yang terperangkap dengan tekanan ekonomi. Coba kita tadi mengadu kat saya, minta suruh saya berdoa. Saya tak ada duit juga, tapi dia suruh saya berdoa. Tapi sebab apa saya berdoa? Sebab saya tak terikat dengan riba, saya tak ada pinjaman bank, tak ada kad kredit, tak ada loan peribadi, kereta pakai yang buruk. Jadi semua cash. Betul sama macam apa kata. Jadi sekarang ni kita masuk banyak orang lain ni, dia rasa dia duit banyak kan. Jadi dia berasa nak buat. Sebenarnya kita kena bertahan. Kalau makan, kita cuba kurangkan cara kita makan. Duit lebih kita gak bantu saudara jemaah mengikut kuliah-kuliah masing-masing, masjid masing-masing. Tu masjid kita nak 1 juta lebih lagi. Betul tak? Maksudnya gitu. Tuan-tuan, itu saja kalau kita nak tolong negara kita. Bukan soal tolong parti ya. Parti siapa-siapa memerintah masa ni, dah jadi tak kira PAH ke, PKR ke, dia tekan aku asal boleh duit dia. Dia kira begitu. Jadi okey, tuan-tuan faham tak? Lepas tu dari sudut kita kata kain baju apa semua, kalau tak ada, buat sementara tak tahu nak buat, beli emas simpan. Bila ada kegunaan, nak labu-labu. Dan cara yang terbaik ialah secara ringkas kita kurangkan akses kita kepada tuntutan-tuntutan terhadap produk-produk yang ada. Sebab nanti lepas ni, mengikut perjanjian ni, Amerika mempunyai akses yang luas dalam pasaran kita, dan barangan-barangan dia akan masuk tanpa cukai yang banyak, dan dia akan mendapat harga yang lebih murah. Waktu itu tak apalah, dia nak buat bagi, tapi dah rakyat tak beli. Kuasa di tangan kita. Bukan, jangan letak pada pemerintah. Kalau kita bebankan pada pemerintah dari sudut fake ni, lepas tu kita duduk salahkan pemerintah satu-satu. Saya tidak bela parti ni. Nanti puan-puan kata, puan ustaz lagi ni punya lagu lain. Tak boleh orang kita dia mari dengan mindset parti, payahlah. Tak, sekarang ni mindset negara. Apa yang kita kena buat? Jadi sebab tu fa'alaikum bil jihad wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Kalau baju pun pakai dulu hak mana ada. Kalau kereta pakai je dulu hak mana ada. Boleh repair lah. Tuan-tuan sekalian, di antara benda yang dia akan buat kepada kita, tuan-tuan, saya nak manukan ialah dia akan kempen supaya kita beli kereta elektrik EV. Untuk maklumat kita, tuan-tuan sekalian, EV ni, tuan-tuan, dia punya gelombang pantaran daripada bateri yang duduk bawah kereta kita, kekuatan gelombang dia, saya tak ingat nama apa gelombang tu, dia menyamai gelombang microwave kalau kita masuk bila kita duduk dalam dia. Dan kereta-kereta ini sebenarnya memerlukan nadir bumi. Nadir bumi
iaitu sebab nak buat bateri. Jadi dia mari negara kita ni, dia nak nadir bumi. Dan negara kita ni ada nadir bumi banyak, Kelantan, Terengganu, Kedah, tuan-tuan sekalian. Jadi dia datang tu, dia nak benda-benda tu daripada kita. Maka tuan-tuan sekalian, dia sajalah dia akan buat. So bertahanlah. Kalau boleh, saya tak mau mulai banyak sebab saya telah benda lain lagi. Yang kedua tuan-tuan sekalian, jadi kita sebenarnya kita kena terima di fasa ini apa masalah kita. Kita ketandusan kuasa dan berada dalam hakikat perebutan yang hina, tuan-tuan sekalian. Itu hakikat kita. Kita ketanduskan kuasa, tuan-tuan, di peringkat ini. Ya, baik. Jadi dalam fasa kelemahan ini, ijtihad siasah cenderung mengambil. Jadi sebab itu kita tengok dalam fasa seperti ini kita tak ada kuasa nak lawan, tapi kita ketandusan, kita perlu benda-benda. Maka apa yang boleh buat? Dia panggil pendekatan yang terbaik waktu ini ialah hudnah, iaitu berdamai dalam bentuk untuk tatwil maslahah, iaitu membuka jarak kepada mengambil maslahah yang ada. Jadi saya bukan nak uji apa yang kerajaan buat sekarang ni, tanda tangan tu terpaksa. Saya boleh kata gitulah. Kerajaan pun sebenarnya bukan nak. Sebab kalau kita dengar daripada perundingan mereka, lepas kena tarikh 24% ni, mereka berunding berbulan-bulan dah nak cepatkan benda tu sesiap, tamatkan secepat mungkin supaya dapat 1% tetap yang boleh dijamin buat sebentar. Jadi masalah ini ataupun ijtihad ini boleh kita terima asalkan tidak melampau garis merah, iaitu sampai kita gadai izah kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam sistem ini kita macam berada di sesi yang orang panggil era tawar-menawar antara kita yang kurang kuasa dengan mereka yang ada kuasa. Okey, itu satu. Yang kedua, dari sudut eskatologi kita kena faham reality global, reality globalisasi yang berterusan ini. Maksudnya kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita kena sedar kesilapan kita ni sampai orang boleh jeruk kita macam ni sebab kita dah buat kesilapan lama. Dan kesilapan ni kita tak perasan. Bila Nabi sebut dulu, kita tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kesilapan ini dia sebenarnya bukan kita nak buat juga. Dia perangkap yang sudah dirancang kepada kita sejak kurun ke-15. Bermula tahun 1400 dulu tuan-tuan. Dia sesudah berjaya perang dunia pertama dan kedua, pokok ni, pokok kita panggil pokok Dajjal ataupun pokok elit global ni. Trump ni sebenarnya salah seorang elit global, tuan-tuan sekalian. Jadi daripada tahun 1400, makna kurun ke-15 sampai kepada kurun tahun 1900. Jadi sampai ke tahun 1900 mereka jajah dunia ni lebih kurang 500 tahun. Dalam 500 tahun tu mereka ada modal. Mereka ada modal yang banyak. Maka apa mereka nak buat? Bila masa tahun 1900 mereka mula cetuskan revolusi industri. Maka mereka gerakkan industri di Perancis dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Dan lahirlah revolusi industri sehinggalah kita sampai kepada naiknya jajaran jaringan ekonomi antarabangsa dan sebagainya yang saya akan sebut nanti. Sampailah kita ke tahun sekarang ni, iaitu zaman kita panggil teknologi. Selepas zaman teknologi, sekarang ni kita dah masuk ke zaman algoritma, kecerdikan buatan. Jadi semua era tu tuan-tuan sekalian, dia paksa kita secara tak sedar. Maka di antara benda-benda yang dia buat kita tak sedar, saya perasan kalau kita Malaysia ni lambat sikit. Tuan-tuan ingat tak tahun bila orang Melayu ni mula pakai kereta? Tahun 1970. Kita tengok kereta mula masuk kampung-kampung. Ada dah sebelum tu zaman British pun. Tapi tetap rasa tak? Dulu daripada
kita tak pakai kereta, kita pakai basikal. Kemudian daripada basikal naik motor. Lepas tu bila naik motor masuk kereta semua sekali. Lepas tu dia bawa mari alat, radio lah bagai-bagai, dengan mengatakan kepada kita itu modernisasi. Dan itu kita nampak dulu berkereta dianggap alat kemewahan. Lalu orang pun tahun 1990 saya mula-mula kerja, orang dah ubah mindset. Orang kata kat saya, Ustaz, kereta sekarang bukan lagi kemewahan, tapi satu keperluan. Zaman tu orang ajar kita. Jadi sebab apa dia boleh ubah mindset kita? Sebab dia sudah bentuk alam dan dia ubah alam atas nama modernisasi. Dan untuk menjana benda itu, duit yang dia banyak dia dapat semasa dia jajah kita dulu, dia cipta bank. Sebab daripada tahun 1929 sampai tahun 1939 itu zaman ekonomi teruk, mereka ambil modal sebab perang besar. Masuk tahun 1940 mereka mula cipta bank, dan tahun 1944 lah lahirnya Bank Dunia dan IMF. Daripada situ mereka mula cipta dipanggil fractional reserve banking, sistem pinjaman bank, yang mana kalau ada modal 1,000 pun boleh beri pinjaman kepada 20 orang, jadi 20,000. Dia mula buat itu. Jadi kita pun terima sampai kita akhirnya terperangkap. Dari ini kita tak sedar sebenarnya kita berada dalam sistem dia. Daripada mula kerja sampai bencin, kerja kita bayar hutang, bayar pinjaman, bayar hutang. Dan inilah yang Nabi sebut. Nabi sebut kepada kita, bila kita dah terperangkap itu, dan bukan setakat kita, mereka negara pun kena pinjam dunia dan sebagainya. Sampai kita sekarang hutang kita sudah pasal 1 triliun lebih kita. Dan Amerika sendiri pun sudah 33 triliun lebih hutang dia, kata silap saya. Jadi tuan-tuan sekalian, maka kita pun ikutlah, ikut rentak industri. Lepas tu bila satu dulu kereta, saya nak cerita, dia buat pakai bateri dah pasal tu. Dia buat pakai bateri. Tapi bila timbul revolusi minyak keluar, dia stop bateri. Tu tahun 1940 dulu dia ada bateri. Dia stop bateri, dia buat minyak. Sebab dia nak jana industri minyak dia ni, jadi cipta modal sampai lahirnya petrodolar. Sekarang bila benda tu dia tengok dah habis ni, di mana industri hak lama ada ni, industri petroleum dan sebagainya ni, yang tidak berasaskan kepada AI, yang tak boleh kawal manusia, ditukar pula. Hari ini balik kepada kereta bateri semula, dan dia mula jana AI. Maka tuan-tuan sekalian, AI ini pun satu bab untuk dia nak kawal kita dalam sistem remote dan sebagainya, yang tu bab lain. Cuma Nabi sebut benda yang kita bincang tadi tu, Nabi sebut apa? Ada satu hadis yang selalu dengar. Nabi kata, la tattabi'unna, mu akan ikut. Nabi kata kepada umat zaman baginda, mu akan ikut sunana man kana qablakum, mu akan ikut sunnah man qablakum, orang-orang sebelum kamu. Shibron bi shibrin, orang-orang sebelum kamu ni maksudnya umat-umat kafir sebelum kebangkitan Rasulullah SAW. Mu akan ikut kembali umat itu, walaupun sekarang kita sudah berjaya meruntuhkan sistem yang tak betul itu, tapi kamu akan ikut lagi. Nabi sebut macam mana? Shibron bi shibrin, jengkal-jengkal, makna tanpa terasa. Dengan dia ubah mindset, tanpa terasa. Lepas tu bila dia nampak kita dah asyik, dia jaga sini, wazira'an bi zira'in, hasta sehasta. Sampai Nabi kata, hatta sehinggalah lau salaku, kalau mereka semua dah masuk hujrah dhabbin, lubang biawak, la salaktumuhu, kamu akan ikut juga. Makna apa tu kamu akan ikut juga, walaupun kamu masuk mereka masuk lubang biawak, kamu ikut. Maksud lubang biawak di sini, kita sudah terikat dan kita sudah terperangkap, tuan-tuan sekalian. Maknanya kita dah tak boleh nak elak, dan kita tahu itu lubang biawak, dan tak munasabah kita sebesar tubuh kita nak masuk saiz tu. Maksudnya kita dah memang tak boleh nak buat apa. Tapi Nabi kata waktu itu, la salaktumuhu, kamu akan ikut juga. Maka tuan-tuan sekalian, antara bentuk lubang biawak yang berlaku kepada kita inilah perjanjian ini. Dia paksa kita
Tiba-tiba dia kenalkan tarif. Tarif itu sebenarnya mukadimah aja untuk dia buat agreement dengan, sebab tu dia round dengan himar putih dia. Nabi sebut di akhir zaman Dajjal akan naik himar putih. Dia pergi ke sebuah negeri, dia berpindah daripada sebuah negara ke sebuah negara. Jadi Nabi dia semua himar zaman dulu, mana dia ada semua kapal terbang. Tapi kebetulan kapal terbang dia tu cap putih sungguh, tidak cap hitam. Tu ada hadis lain lah. Jadi itu sahaja. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasara. Sahabat ni nampak terus kat situ. Yahudi dan Nasara, kalau dia dengar dia kata kita antisemitik. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak maklum, ni kebetulan tengok lembu merah yang mereka tunjuk dalam sukan Commonwealth pada tahun 2000 berapa, 20 berapa sebelum ni. Ada lembu besar, lembu merah. Mereka sudah bakar itu. Mereka sudah bakar, pembakarannya sudah bakar. Tinggal nak ambil abu untuk ditabur di sekeliling Baitul Maqdis. Di mana mereka ni sudah ke peringkat nak bina tempel ketiga yang mereka tunggu. Mereka kata sejak 2000 tahun mereka tunggu. Dia terbakarlah. Dan budak yang bela lembu tu tak keluar rumah pun, sehingga dia keluar untuk pergi buat upacara lembu tu. Ini berita yang kita tengok. Bermaksud apa ni? Masjid Ubah yang tempat batu Isra' akan diruntuhkan dan mereka akan bina di situ. Dia punya tempel tiga mereka. Maknanya mereka ikut rancangan betul. Tuan-tuan sekalian, itu sudah berlaku. Jadi bila sahabat tanya ni Yahudi, bila sahabat tanya al-Yahud wa Nasara, kalau dia dengar dia kata kita ni anti-Semitik, kita tidak anti, Nabi sebut. Lalu Nabi cakap, faman, siapa lagi? Jadi tuan-tuan sekalian, apakah yang telah kita lalui tuan-tuan? Proses-proses tadi. Tuan-tuan dengar, dari revolusi industri, peringkat pertama, revolusi Perancis, kita pergi kepada modernisasi. Dari modernisasi, kita pergi kepada rantaian bekalan global, ekonomi antarabangsa. Peringkat ketiga, kemudian kita sudah masuk sekarang ini ke peringkat standardisasi, iaitu membuat perjanjian dan tuntutan. Kemudian hari ini kita sampai kepada tarif balas ekonomi untuk menzahirkan tarikan sistematik supaya kita ikut jejak mereka sehingga ke lubang nyawa. Itu tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku kepada kita. So bilang industri, modernisasi, rantaian ekonomi, standardisasi dan tarif lima. Kita dah lalui lima ni. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam perjanjian ini kita nampak antara isu besar dalam perjanjian ini ialah peruntukan 5.1 sehingga 5.3 yang betul-betul menampakkan bahawa Amerika cuba menjajarkan sekatan dan ekspor serta kawalan ke atas negara kita. Jadi dia cuba nak kontrol semua ekspor daripada negara dia. Dan kalau ada orang lain nak masuk barang ke negara kita pun, kalau dia tak suka, dia tak boleh masuk. Itu tuan-tuan baca sendiri lah, pasal 5153. Ini keadaan yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku ni bukan neutrality. Bukan neutrality pasaran semata-mata, tetapi ia adalah proses kita panggil diplomasi, tetapi berperaturan. Ada peraturan, bukan cakap budi bahasa diplomasi spontan dah. Yang mana menjadikan negara kecil seperti kita ni dipanggil sebagai price taker. Apa mana? Kena terima dia harga dia bagi. Dan juga kita ni sekadar price taker, tuan-tuan sekalian. Dan kita ni akan dipanggil sebagai compliance taker. Maknanya kita ni ikut ke tak ikut. Kita tak boleh nak tentu harga, dia yang akan tentu. Sebab kita jual apa utah yang dulu lah. Bawa utah banyak-banyak pun dia yang hari ni 40 sen sekian tu. Timai kita nak cuba tak tahu tak laku. Timai sudah timai basi 30 basi pakai dulu dah basi. Sebab ada katanya. Gitulah hakikat kita sekarang ni. Jadi itu yang akan berlaku. Tuan-tuan sekalian kepada kita.
Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak beritahu betul faham tak kenapa kita terperangkap gini. Rupanya kita alami sekarang ni kesilapan yang kita buat sejak tahun 50-an 40-an kan, zaman 50 kan, zaman ke Pak Agogo ke mana, masuk zaman 60 Pak Yeye ke mana, motor Vespa apa semua kan, kita ikut belakang kan. Sampai ke cara menari pun kita mencari cara tulis ngongek, pakai baju macam kenggor kata Solomon. Tuan-tuan sekalian, kita ikut semua. Dia ubah mindset kita. Jadi tuan-tuan perasan tak? Ni, tahun 70, 80, 90, sampai 2000, berapa tahun? 30 tahun tak? Tuan-tuan perasan tak? Ni sampai kosong. Zaman dia muakkan kita dengan Hollywood, Bollywood, supaya orang tak ada nak memiliki perancangan mereka. Bila masuk dia tahun 2000, tuan-tuan, tahun 2000 itu bermula era baru. Bermulalah zaman Perang Dunia Ketiga. 2000 itu zaman Perang Dunia Ketiga, dan dia mula test kawalan ke atas kita pada tahun 2019 dengan dia buat satu serangan pertama melalui kawalan kita panggil vaksin COVID yang dia buat. Itu sebenarnya projek macam mana nak kontrol manusia seluruh dunia. Maka kita hari ini berada dalam itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa kita jadi gini? Tuan-tuan sekalian, sikit lagi dah. Boleh, tak ada habis ni. Nota boleh lalu kira ada 3-4 ni semua buat. Tak apa, tak ada habis ni buat lain pula. Jadi sikit lagi, sebab apa ni jadi gini? Nabi beritahu dalam satu hadis, dia kata berlaku gini ni sebab kita ada dua penyakit: cinta dunia, takut mati. Itu yang sudah muncul. Jadi orang kafir dia tahu penyakit ni berjaya, sebab tu dia bawa kita supaya cinta dunia melalui industri modernisasi. Dia tak buat rimah kita gitu, dia buat mari dalam bentuk pewajaran melalui matematik dan sains. Matematik dan sains itu senjata untuk menundukkan logik manusia supaya terima apa yang mereka nak dan jangan tertarik kepada alam ghaib, iaitu beriman dengan hari akhirat dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan perasan, math dengan sains ni lebih mulia daripada pengetahuan Islam. Kalau tak lulus math sains, nyesal. Tak lulus agama tak apa. Itu hakikat. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi sebut apa? Hadis ni mereka pakai. Nabi kata apa? Ni, hadis ni hadis yang bahaya ni. Hadis konspirasi yang mereka buat. Jadi ingat ya, konspirasi bukan teori. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, maka mereka buat konspirasi bagaimana nak menggunakan kita melalui penjajahan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lepas tu cari modal, bina industri. Sekarang ni masuk kepada Perang Dunia Ketiga. Ni perang ni kita ni. Perang Dunia Ketiga dia tak pakai bendera, dia pakai senjata algoritma, AI dan sebagainya, internet dan seumpamanya. Tahu tak kita? Nabi kata apa? Yushikul umam. Nabi kata hampir-hampir dah. Ni zaman baginda 1400 tahun dulu. Yushikul umam. Dia kata hampir-hampir dah umat itu antada'a alaikum. Semua pakai nak terpa ke atas kamu. Padahal duduk sama baginda. Bagaimana? Kama tada'al akalah ila qas'atiha. Sebagaimana terpaan orang-orang yang nak makan kepada hidangan. Kan? Bila orang hidang, boleh makan. Semua makan, pergi ambil hidangan. Lalu sahabat hak rasa ni dia kata, faqala qailun wa min qillati nahwi yawma izin. Adakah kerana kita sikit pada hari itu? Dia tahu dah tidak sama dia. Tidak sama dia, sebab bila sebut yushiku ni zaman akan datang. Tapi walaupun zaman akan datang, Nabi kata dekat dah. Rupanya dekat-dekat tu 1400 tahun. Kita duduk lagi duduk sejauh situ. Tak ada apa lagi. Konspirasi lah tu. Ingat dah,
konspirasi benar, bukan teori. Ini hadis ni. Lalu yushiku an tada'a alaikumul umam tu, tada'a alaikumul umam tu, itulah makna tada'a tu, konspirasi. Mereka menyerang kita. Lalu Rasul jawab, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu pada hari itu banyak, bukan sikit sama kita ni. Walakinnakum ghusaun, tapi kamu semua buih. Nih zaman kita. Kausa isai, seperti buih di air yang hanyut. Tuh, betul kita hari ini tak? Bukti. Tengok dalam negara kita. Siapa yang memerintah yang ramai hari ini? Cina yang 7 juta orang memerintah orang Islam yang berpuluh-puluh juta. Cina di FB kata apa? Dia kata, kita di Cina yang 7 juta lebih ni hidup belah rakyat Malaysia hari ni. Sebab kita yang buat bisnes, kita yang bayar cukai, kita yang apa semua sekali. Maka mari seorang influencer Cina marah kepada Cina tu. Saya dengar pun daripada video Cina ni. Tapi saya rasa betul. Bukan saya nak sokong dia. Saya rasa betul. Cina-Cina ni yang duk bisnes kuat-kuat. Dia yang jana gitu, gini. Dan dia yang banyak bayar cukai. Dia yang cipta gelombang tu, orang ni semua sekali. Sebab tu dia berani dalam parlimen dan semua sekali pun. Dia dah boleh baca dah kitab Injil dia dalam parlimen. Berdebat tentang Arab. Dulu mana ada berani? Mana syiar dia makin tinggi. Sebab dia jihad. Orang kita dilatih untuk berpada dengan makan gaji. Tuan-tuan sekalian cuba fikir lah. Staf kerajaan sampai ada 3 juta. Sama saya kerja dulu tahun 90-an, setiap 7 juta lebih kan. Boleh tak lebih pun negara. Ni staf makin ramai tapi kerja makin tak jadi. Tuan-tuan sekalian. Jadi sekarang, lalu Nabi sebut, cuba perhati. Hak paling sedih zaman kita ni. Nabi kata, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah Ta'ala akan cabut daripada dada musuh-musuh kamu rasa gerun kepada kamu. Renung baik-baik. Tak ada siapa gerun kepada orang Islam. Sebab orang Islam sendiri pun hina orang Islam. Sama-sama kita hina. Sampai kita kata lebih baik apa lah pada orang lain. Ada. Orang kata gitu. Lepas tu kalau tengok, oh tak rebah. Dia ada gitu. Tuan-tuan sekalian, hakikat. Jadi dah ni, tuan-tuan sekalian, Allah cabut rasa takut daripada dada musuh kita kepada kita. Lepas tu, hak berat lagi. Wala yakzifannallaha fi qulubikum ar-ruh al-wahna. Dan Allah Ta'ala pula akan campak dalam diri kita ni tamak kepada harta. Al-wahan. Jadi penyakit al-wahan Allah Ta'ala campak dalam diri kita. Dulu tak ada. Sama Nabi penyakit ni tak ada. Lalu seorang tanya, ya Rasulullah, wa mal-wahan? Al-wahan itu apa? Lalu Nabi sebut, hubbud dunia. Suka sangat kepada dunia. Wa karahiyatul maut. Dan tak ingat kematian. Benci mati. Jadi tuan-tuan sekalian, tak ada siapa mengaku. Tapi nak tengok, wah, masa tak si mati. Itu. Beli kereta 300,000, 500,000, beli kereta. Kereta 300,000, 500,000, sejuta, terlalu belah, kayak luar sesa. Tak laku pun sejuta. Tapi bila beli sebab apa? Nama. Oh itu. Ini yang Nabi cakap umur dunia. Jadi, tuan-tuan sekalian, maka kesan benda ni, bila dah kita terperangkap dah, tak usah cakap banyak lah. Saya nak minta susah je orang Melayu ni. Cuba berhenti keluar makan malam. Cuba berhenti keluar makan malam ni, cuba berhenti. Ni pukul 9 malam, penuh lagi restoran. 12 malam, penuh lagi. Malam ni kalau ikut doktor, cara hadis Nabi, tak molek makan malam. Kita anak duduk di Australia, dia kata apa? Pukul 9 malam, tutup dah kedai.
Negara kafir. Dia tak jual mana. Kalau kita boleh kurang waktu dia dulu, makan, jaga perut dia dulu. No. Betul. Ni maghrib. Nak maghrib ke dah tengok kedai lagi dia makan lagi. Macam mana musuh nak guna kita? Puak ni, makan apa? Dia tak cara dah ke Tuhan kau gabung. Hakikat. Tolong ubah ni. Berhenti keluar makan malam. Tolong masuk awal-awal keluar malam. Amat budaya. Dia patut akan ada boleh jawab. Oh, mampu orang nego. Mampu apa dah kita pakai begitu hari. Boleh tak jual suatu ulu. Tapi mampu dah kita duk jam. Lagu tu. Oh iya. Oh iya. Mesti dia dah jual. Dia masuk sedap pada kita. Betul tak? Dia gini ya. Tuan-tuan maaf sebut kasar kita. Bini kita ni kan duduk kita tak sedap lah. Tengok bini orang nampak sedap. Tak betul ya. Jadi sebab tu Nabi kata wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Orang mukmin ni ubat dia tunduk. Jadi apa solusinya? Tunduk. Kalau ada nampak belum selesai apa, jangan tengoklah. Ni tak tanya abang-abang comel restoran tu bila kita nak pergi sini mampu tak lagi. Bini tak lagi tu bawa kereta. Mana? Oh, break dia pun. Benda gitu yang kita nak minta jaga. Nak lawan Yahudi mana, perut pun tak boleh lawan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu solusi. Jadi masa cukup dah tu 7.30 lah. Jadi kesimpulannya adakah Malaysia ni dengan perjanjian tadi menjual maruah ataupun ini jalan tengah? Kesimpulannya, saya tidak melihat sampai ke tahap jual maruah, tapi kita dipaksa ke tahap yang boleh kalau tak kena cara tergadai maruah. Jadi itu maka kerajaan ada ni solusi cadangan apa tu ni, tapi tak ada lah, tak ada sini. Jadi cadangan ni pun bukan hak saja kita ambil daripada pandangan. Tapi yang berbicara dengan tak dia dulu. Riba apa? Ikat peluk dia dulu. Tak sedih cara orang lain lah. Kau cakap nak bawa berdiri Palestin lah, sumuk flotila lah berapa. Bantu dulu jiran yang ada. Bantu dulu. Baru dia bawa jumpa di Bank Islam. Orang muda. Umur 13 tahun. Anak. Bawa dia tunggu di bank. Kata oh ni begini abang dia kan cerah. Bapa cerah. Ya tak abang kita bini lain. Kata abang kita tak boleh cara kita. Tak apalah dia cerita dia. Orang-orang ni bila dia jadi mangsa gitu, dia terpaksa duduk di pintu bank. Abang bertanya cok yang betul. Sehari-hari boleh banyak mana? Jual ke jual ke? Banyak mana boleh? Bolehlah 50 yang sehari. Jadi 50 yang sehari. Terus dia ngaduk itu kita tengok pun kuruh tubuh. Dia manusia ni kita tengok tubuh ya, kalau nampak basah tu segar lah. Betul tak? Walaupun tua sang mana pun dia nampak basah, orang ni kan cukup. Tak kuruh. Maknanya itulah purator dia boleh. Paling 50 yang sehari nak pergi anak ke semua lagi. Kamu tanya tu baik sama. Sepuluh patah. Terus dia Honi dulu. Ni kau jipai kita sebenarnya. Ikat peluk kita. Tolong tanya jiran-jiran kita. Anak jiran yang baik-baik. Anak daun kita, mak daun kita. Mana boleh lah. Mana boleh kita buat tu. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kita boleh ikat peluk, biar tutup dulu kedai waktu malam. Sebab apa kata tadi, biar main-main dah dulu. Ngolik dengan isor. Lepas tu kulit-kulit tidur, orang pakai esok dah pula. Gitu. InsyaAllah kita akan boleh lawan. Sekarang tu dulu dah hari ni. Tak ada tu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim.
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تم لنا بالخير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.